Pernah tak korang bayangkan bangun tidur, pergi kerja, beli barang dapur, sampai ke balai polis pun semuanya dalam satu bangunan yang sama? Tak payah keluar pun dari rumah. Kenalkan, ini adalah Whittier, sebuah bandar kecil di Alaska. Apa yang pelik, hampir seluruh penduduk bandar ni tinggal di dalam satu apartmen 14 tingkat yang dinamakan Baggage Towers. Korang bayangkan dalam satu bangunan ni dah ada pejabat pos, kedai runcit, gereja, klinik, malah balai polis pun ada kat sini. Kenapa diorang pilih hidup macam ni? Jawapannya adalah sebab cuaca ekstrim. Bila musim sejuk, salji kat sini boleh setinggi 6 meter dan angin pun kuat gila. Jadi daripada diorang kena redah ribut salji tiap-tiap hari, baik diorang duduk bawah satu bumbung je. Malah ada terowong bawah tanah yang menghubungkan bangunan ni terus ke sekolah. Jadi budak-budak boleh pergi sekolah dengan pakai pijama je, tanpa rasa sejuk. Lagi satu fakta gila, satu-satunya jalan darat nak masuk ke bandar ni adalah melalui terowong sempit sejauh 4 km yang cuma dibuka satu hala secara bergilir-gilir. Kalau korang terlepas jadual, memang kena tunggu kat luar lah jawabnya. Macam, korang rasa ni bandar yang paling chill sebab tak payah keluar rumah? Atau korang rasa macam kena penjara? Cuba korang komen.